Sekarang ni talk tentang UEC, pengiktirafan UEC yang perlu dikuatkuasakan, orang kata DAP lah. Okay, bagi korang ni aku nak bagi tahulah yang mungkin tak tahu kan UEC ni apa. Dia nak jadikan UEC ni setaraf dengan SPM. Okay, so maksudnya bolehlah dorang ni bawa orang kata bila dorang ni sekadar nak ambil UEC tu macam SPM kononnya, bolehlah masuk dekat IPTA. Kenapa tak masuk dekat universiti swasta yang lain? Kenapa nak IPTA? Sebab murah ke? Kan, kalau ikutkan lah kan. So kalau ikutkan UEC ni, dia tak ada pun titik beratkan tentang bahasa Melayu. Macam SPM tu ada wajib kan. Kita dah duduk Malaysia, of course lah kita kena prioritikan bahasa Melayu kan, bahasa kebangsaan. Yang dia nak jadikan benda itu mendapat pengiktirafan. Pengiktirafan tu sekadar okey lah, tapi kalau kau tiba-tiba kau nak masuk IPTA tu kan, awam kan, lepas tu kau tak boleh cakap bahasa Melayu, macam mana guys? Okay, takkan kita nak kita pun tak faham. Walaupun kita faham, ada setengah orang mungkin dia ada inisiatif untuk belajar bahasa Mandarin ke, Cina ke dan sebagainya. Ya, kau faham, tapi kita di Malaysia lah, kita bukan dekat China kan. Apa kata korang dalam hal ni? Bagus ke tak? Walaupun PMX ada keluarkan statement kata takkan orang kata agree dengan keputusan tu, tapi kan DAP ada maklumkan benda ni nak ambil masa dalam 6 bulan lah untuk pastikan PMX boleh beri pengiktirafan, kelulusan pasal benda ni. Aku tak tahu lah kan, macam mana pun kita mengharapkan benda ini payah kot kan. Biarlah kembali balik ke dalam dunia orang kata kebangsaan itu, united tu kan. So korang yang komen-komen ni nak comparekan dengan negara-negara lain, lantak korang, kau keluar daripada Malaysia lah. Sebab kita fokus pada Malaysia ni dah begitu lama. Okay, dengan sepatutnya kita ni wujudkan satu sekolah kebangsaan sahaja, tak perlu nak campur-campur dengan sekolah India ke, sekolah Cina ke kan. Waktu dalam persekolahan kau asingkan, tapi bila IPTA kau nak gabungkan balik. Kau nak apa sebenarnya kan? Sebab universiti-universiti kat luar sana murah sangat ke? Universiti swasta lah, terlalu murah sangat ke? Ataupun terlalu kan, menyebabkan korang nak kembali balik kepada IPTA sebab dia kos dia rendah kan. Dan ada juga selintir aku tengok komen-komen kan, kata takut ke orang kata compete ataupun bersaing dengan pelajar-pelajar orang kata Chinese dan sebagainya. Dia tak ada masalah, isu ni tak ada masalah kalau dia faham bahasa Melayu. Bagi aku on this time orang kata pendapat ini is good untuk compete supaya anak-anak orang kata Melayu yang belajar dekat IPTA ni sedar sikit. Belajar ni kena belajar betul-betul. Jangan duk rasa bangga sangat. Duduk dekat IPTA tu boleh sewenang-wenangnya belajar tak sungguh-sungguh. Okay, so hang dah dapat orang kata belajar dekat IPTA, fokus belajar, jangan main-main bercinta-cintun tu. Now, ingat senang ke nak masuk IPTA? Okay, kalau tengok bangsa-bangsa lain pun bertungkus lumbus nak masukkan anak dia dalam IPTA juga. So korang janganlah main-main. Ni bangsa-bangsa Melayu ni juga, anak-anak Melayu ni dah dapat tu, belajar betul-betul sungguh-sungguh. Okay, cerita lain pula kan. Apa kata korang dalam hal ni? Okay, aku harap ni pandangan aku sajalah. Aku harap kerajaan PMX setelah dia dah keluarkan statement tu, tak payahlah dia tukarlah statement tu. Aku tak nak cakap pusing kan, U-turn sebenarnya. Aku cakap jangan tukarlah statement, orang kata konsisten kan dengan orang kata pandangan asal tu. Itu yang lebih baik lah. Syukur, alhamdulillah. Bye.